Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas cik kamera noh. Macam mana kamera ni? Saya buat overhead kamera lah, senang sikit. Try cara baru pula. Okey. Macam ni. Okey, tak reti lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kata lampu. Cakap apa tu? Gelap pula. Cakap. Okey, saya nak cuba macam-macam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pagi ni kita bersiaran ilmu saraf. Kita bersiaran ilmu saraf. Saya baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa hafdhal mursalin wa ilham al-malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, gunakanlah kepada kami kefahaman para nabi, ingatan para rasul dan ilham malaikat muqarrabin dengan rahmat-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tap skrin dan share live saya. Sekarang kita bersiaran ilmu saraf. Musaraf. Apa nama doa hak 5 minit saya tak buat lagi. Ada dah siap dah, cuma tak ambil semalam. Okey. Siapa yang ada buku saraf, boleh buka muka surat 36. Muka surat 36. Kita nak masuk masdar. Okey, kita nak masuk masdar. Okey, itu kita mengaji dah masdar. Mana masdar yang masdar asli. Itu kita mengaji dah masdar asli. Sekarang kita hari ini nak masuk masdar mimi sahaja. Masdar mimi, masdar sinai, ismu marah, ismu ash, hari lain lah. Okey, ni hari ni saya ajak lain sikit. Saya kamera overhead. Itu ajak secara menegak kan. Okey. Okey, al-faslu tsani al-masdarul mimiyu. Maksudnya topik 2, kata nama kerjaan huruf mim, ataupun kita panggil verbal noun of letter mim lah. Verbal noun of letter mim. Okey, siapa-siapa nak buku atau PDF boleh klik kiri bawah ada service plus. Ada service plus tu boleh tulis nombor phone. Okey, ta'rif. Ta'riful masdaril mimiyyi. Definisi kata nama kerajaan huruf mim. So saya baca Arab dulu lah. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Huwal masdarul mabdu'u bimimin zaidatin. Wa yadullu 'ala al-hadathi al-mujarradi minaz zamani wa dhati. So ta'rif ni dia tak payah nak pening-pening kepala. Okey. So secara umumnya, okey, kata nama kerjaan huruf mim. So masdar mim lah. Masdar kata nama kerjaan ialah kata nama kerjaan yang memiliki makna yang sama dengan kata nama kerja asal. So maksud dia sama dengan masdar mimi ni. Dia sama macam masdar asli, cuma dia tambah huruf mim. Cuma bezanya adalah ia bermula dengan huruf mim sahaja. Hak tu je, tak ada apa pun. Okey. Okey, dia masdar mimi ni dia ada yang guna fi'al sulasi dan juga ada yang fi'al ghairu sulasi. Sorry, basah sikit. Basuh muka tadi. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh tap screen dan share lah saya. Siapa nak buku atau PDF boleh ke buku pun ada, buku fizikal pun ada, PDF pun ada. PDF pun ada. Sekarang kita tengah bersiaran saraf. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke belah kiri. Ada service plus, klik saja, tulis nombor phone. Okey. Tambah masalah. So masdar mimi ni dia maksud dia sama macam masdar asli, masdar yang biasa tu. Cuma dia tambah huruf mim. Cuma jarang lah dalam bahasa Arab ni dia ada masdar mimi ni. Jarang sekali. Okey. Yang pertamanya adalah siyaghatul masdaril mimi al-fi'lu thulathiyyu. Okey. Masdar ni saya kurang setuju kalau kita kata nama terbitan, sebab kata nama terbitan ni dia macam dia kata terbitan ni ada 10. Kalau kita tengok dalam buku Nahu, saya kurang setuju lah sebab kalau tengok dalam buku Nahu, saya buat stiker dalam buku saya. Mana tak? Kalau ada soalan apa boleh tanya. Sebab kita tengok buku Nahu, Jami' Mushtaq, kata nama statik dan kata nama terbitan. Mushtaq ni saya terjemahkan kepada dengan kata nama terbitan lah. Sebab nampak tak 10 mushtaqak tu, nampak tak masdar. Ni kita tengah mengaji nombor 10. Cumanya syukran Puan Anura 43 bagi hak ni. Cumanya hak ni
lebih lanjut dalam buku Sarah lah. Buku Sarah yang kita nak mengaji lah ni. So, ilmu Sarah dia banyak sembang tentang 10 ni. Isim fa'il, isim maf'ul, sirah musyabahah, semua lah. Okay. Sekarang kita tak mengaji nahu. Sekarang kita mengaji ilmu saraf. Ilmu saraf. Okay, siapa nak boleh order? Okay, bentuk-bentuk kata nama kerjaan huruf mim bagi kata kerjaan yang terdiri daripada 3 huruf. Nampak tak? 3 huruf. 3 huruf. Okay. Buku saya Nahu Sarah Balaghah ni dia advance. So saya pun ajak Ustaz Azhar lah. Ustaz Universiti Azhar. Saya tak pasti ajak Ustaz biasa-biasa. Okay. Yusaru al-masdaru al-mimiyu min al-fi'l al-thalathi ala wazni maf'alun ataupun maf'alin. So mana dah? Kata nama kerjaan huruf mim bagi kata kerja yang terdiri daripada 3 huruf. So fi'il madhi dia 3 huruf lah. Boleh dibentuk dengan 2 timbangan. Timbangan apa? Maf'alun dengan maf'alin. Ain baca fathah ataupun ain baca kasrah. Pak Nura, alhamdulillah ya. Syukur Pak Nura. Okey. Okey, ini dia punya adalah ni tak boleh sat. Hak ni tak boleh lah sat nah. Sat. Dalam ni kau boleh pelik-pelik. Tak kena sat nah, saya liquid sat. Terpaksa lah. TikTok lagi kena ban lagi. Apa tak boleh TikTok ni kan boleh. Okay. Okay nah, saya padam. So ni kata kerja dah. Nampak ada fi'il mudhari' dia. Fi'il mudhari' dia. Fi'il mudhari' dia. Fi'il madhi dia adalah 3 huruf. Kan kita mengaji 3 huruf kan? 3 huruf. Fataha, darabah. Saya tengok lah. Farra ni. Dia 3 huruf. Saya ambil oktah lah. Okey, farra tu 3 huruf. Pasal apa 3 huruf? Farra. Nampak tak? Farra ni melarikan diri ni kita nampak 2 huruf nak 3 huruf. Sebab dia tulis macam ni. Okey, tuan-tuan dan puan boleh tap screen dan share lah. Siapa-siapa nak buku atau PDF boleh klik service plus di kiri bawah. Farra. Asal dia macam ni. Allah. Nampak tak? Farra. Asal dah macam ni. Tuan DYY Pak Lul live bahasa Arab setiap hari. InsyaAllah saya live setiap hari. Cumanya pagi selalu macam kalau macam petang tu sebab saya tak ada tenaga. Semalam saya ambil darah. Saya nak cek saya kerja tak larat. Tapi selalunya saya akan live antara 7.20 pagi. Saya akan mula lah sampai 7.40. Saya akan mula. Ni mula. Lepas tu dia akan berakhir pada pukul 8 lebih pagi lah. 8 pagi lebih. 8 pagi lebih. Okay. Okay. Nampak tak? Farra. Dia macam ni. 3 huruf. Fa, ra. Kemudian baru dia jadi. Farra. Kita idgham kan dia. Bahasa Arab macam tu. Kalau kita tengok. Ni natijah adalah akhir dah. Kalau kita tengok 2. Sebenarnya 3. Okay. Tuan-tuan dan puan boleh tap screen dan share saya. Siapa-siapa nak buku fizikal ataupun PDF. Boleh ke belah kiri. Belah kiri ada service plus tulis nombor phone. Buku fizikal. Dan sekarang kita sedang bersiaran sorof. Yang nahu yang huruf jar tu. Maka kan 2 hari tu kita mengaji huruf jar kan. Huruf jar ada 20 dalam mata ajrumiyah ada 9 2020. Yang kita mengaji syarah ni. Banyak guna Quran. Saya dah dapat itu saya kata saya gayak dah. Ini saya dah dapat dah apa nama momentum nak ajak. Saya tak pernah ajak lagi syarah huruf jar dalam sekolah ke kat mana ke. Makanya kita mengaji takaan huruf jar ketiga. Saya nak go through 20 huruf jar. 20 huruf jar ni saya nak go through satu-satu maksud dia. Okey, ni buku nahu. Sekarang kita bersiaran sorof. Untuk balaghah mungkin petang. Apa ni tu? Apa-apa jangan lupa upload. InsyaAllah saya tak lupa. Tak lupa. Okey, siapa-siapa nak buku fizikal ataupun PDF. PDF macam ni lah. PDF sekarang ni kan. PDF Arab ada 4. Nota 0. Nahu Sarah Balaghah. Bahasa asing nanti dulu sebab saya nak fokus bahasa Arab. Okay. Boleh kat belah kiri. Klik service plus. Belah kiri bawah sekali. Okay. Kita teruskan mengaji. Okay. So boleh tahu kan Farra. Tuan M terbaik. Syukran Tuan M. Okay. Okay. So nampak ada Asya wa'ada warada. Okay. Ni di antara adalah Fataha buka, daraba pukul. Dia tak ada tulis lagi TikTok spam ni. Farra melarikan diri. Asya hidup, wa'ada berjanji, warada datang. Okey.
dia akan jadi maf'alun ataupun maf'ilun. Maf'alun ataupun maf'ilun. Okey. Fataha akan jadi maftahun. Fataha akan jadi maftahun. Pembukaan. Nak kata fathun boleh. Ataupun maftahun boleh. Sana dekat sikit. Okey. Fataha nak jadi maftahun boleh. Nak jadi fathun boleh. So maksud dia nak kata fathun boleh, nak kata maftahun boleh, pembukaan. Tapi untuk masdar mimi ni, kata nama huruf kerjaan huruf mim ni jarang sekali lah. Apa ni tuan MM untuk ulang kaji dah kakak masa. Ya, faham. Kadang-kadang tuan ada tuan-tuan dan puan masuk kerja kan, saya faham lah. Okey, ulang kaji. Saya ulang kaji kau ni. Daraba pukul. So pukulan nak kata darbun boleh, nak kata madrobun boleh. So macam saya kata masdar mimi ni makna dia sama macam masdar asli, iaitu kata nama kerjaan asal. Cuma bezanya adalah ia bermula dengan huruf mim. Sebab tu nama masdar mimi. Okey. Ini tak payahlah. Okey, farra melarikan diri. Farra yafirru. Mafarrun la mafarrun. Pemelarian diri. Saya terjemah pemelarian dirilah. Masdar. Ataupun nak kata kemelarian kemelarian diri suka. Okey, asya hidup. So ma'ash. Waja'alna an-nahara ma'asha adalah surah Naba'an. Ma'ash. Wa'ada berjanji. Tu jadi mau'id tu perjanjian. Mau'id ni bukan cakap perjanjian boleh. Nak kata dia waktu berjanji boleh. Waktu apa orang kata apa, dating kan, mau'id perjanjian. So warada datang muka surah muka 36 warada mauridun kedatangan. Nak kata wurud boleh ke urut. Maurid kedatangan. Kemudian saya ada tak maksud perkataan ni. Okey, siapa-siapa nak buku tapi dia boleh pergi ke service now boleh klik service now belah kiri bawah sekali. Belah kiri bawah sekali tulis nombor phone. Kemudian wazana menimbang. So penimbangan mauzinun. Nak kata waznu boleh, nak kata mauzinun boleh. Wasafa menyifatkan. So mausifun penyifatan. Nak kata sifah boleh, ataupun mausifun boleh. So untuk kata kerja yang 3 huruf sulasi ni, kata kerja yang 3 huruf nak guna wazan maf'alun boleh, ataupun maf'ilun. So diikutlah macam hak ni selalunya yang akan guna maf'ilun. Dia yang jenis ada fi'il fi'il ilah ni. Fi'il guna huruf ilah, fi'il mu'tal lah. Wa'ada huruf wa. So dia guna maf'ilun mauzinun, maf'ilun mausifun. Apa lagi? Maf'ilun mau'idun, maf'ilun mauridun. Yang tak ada huruf ilah, mana huruf ilah kat sini kan? Fataha ka daraba farra asha. Ni adalah kat tengah cerita dia lah. Hak ni semua guna maf'alun. Maf'alun maftahun, maf'alun madrabun, maf'alun mafarrun, maf'alun ma'ashun. So kita dapat lah ilmu baru kan ni. Tu cerita dia. Sebab kalau kita mengaji sorof, saya live saya guna buku ring lah. Saya nak keep senang. Tapi kalau saya jual tuan-tuan membahas, saya guna buku yang tu lah, yang apa, yang cetak kelang kan. Okey. Kalau kita mengaji ilmu sorof ni, dia banyak guna fa'ala. Dia banyak guna fa'ala sebab dia main dengan mizan sorfi timbangan sorof. Okey. Muka surat lah. InsyaAllah nanti kita akan mengaji masdar sina'i. Kita akan mengaji masdar ismul marah. Tak panggil masdar marah, dia kata ismul marah. Tuan dia telefon saja. Shalom ala khabari alaikum shalom. Masdar ada takat 5 je. Untuk ismul marah dengan ismul a'il kita tak kata lah masdar marah, masdar ha'il, kita guna ismul marah. Ni berapa ni? Hak ni. Okey, lepas nanti kita akan mengaji lah isim fa'il. Ni first time aja guna overhead camera kan. Okey. Kemudian yang habis yang kata kerja yang 3 huruf, siyaqatul maf'ulil mimi al-fi'lus thulathi, kita akan masuk yang ba, iaitu ba, kita panggil ba lah, kitab Arab panggil ba, kita panggil huruf b. So siyaqatul masdaril mimi al-fi'lu bukan sulasi, al-fi'lu ghairu thulathi. So kata kerja yang lebih daripada 3 huruf. Apa maksud dia? Bentuk-bentuk kata nama kerjaan huruf mim bagi kata kerja yang terdiri lebih daripada 3 huruf. So ikutlah rubai ke, bukanlah khumasi sudasi. So dia tak macam fi'il ni, sat buku ni, buku kalau kita tengok buku nota zero bahasa Arab, hak bla 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 bakar ni. Yang ni sulasi. Nampak sulasi mujarrad. Yang ni sulasi.
Yang ni sulasi. Ni dia main cerita ni. Had lebih daripada 3 huruf. Af'ala atau wazan af'ala atau wazan fa'ala, fa'ala, infa'ala, ifta'ala, if'ala, apa semua tu lah. Allah, kamera tu ni lah. Okey. Jenis-jenis macam ni lah, jenis-jenis macam ni. Siapa-siapa nak boleh dapatkan buku atau PDF, buku bahasa Arab, nota zero ke, Nahwu Surah Balagh ataupun bahasa asing. Okey, ni biasalah saya nak mengajar, saya kena ajak guna buku. Nak kepok sana buku macam ni tak nak kepok, dia tak elok kan. Tak kepok elok. Okey, terus lihat saya baca Arab tu. Yusaru al-masdaru al-mimiyyu min al-fi'li ghairi thulathiyyi ala surati mudari'ihi. Mudari'ihi ma'a ibdali harfil mudara'ati. Jangan baca mudari'ati. Ni betul lah mudari', fi'il mudari'. Untuk kalau dia tak marbutah, jangan baca al-mudari'ati. Jangan baca mudari'ati. Dia akan jadi al-mudara'ah. Mudara'ah. Selalu Arab akan kata mudara'ah lah. Miman madmumatan wa futiha ma qabla al-akhiri. Okey, apa cerita dia? Untuk masdar mimi yang lebih 3 huruf 4 huruf ke, 5 huruf ke, 6 huruf ke, kata nama kerjaan huruf mim bagi kata kerja yang terdiri lebih daripada 3 huruf boleh dibentuk berdasarkan timbangannya ketika present tense. Ketika fi'il mudhari' lah. Ni fi'il mudhari' ni. Suratul mudhara'ah ni. Ketika present tense dengan menukarkan huruf pertama present tense, iaitu huruf ya lah. Huruf ya apa kan? Kita tengok ya ni. Allah. Demat ni pula dah. Nak kena liquid. Sana liquid sana. Liquid tu saya tak sebut lah. Okay, siapa-siapa nak buku atau PDF boleh mesej saya di Service Plus di kiri bawah. Boleh tulis nombor phone. Puan Rosa. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan apa boleh tanya. Okay, ni kena padam lah. Lagi dulu kena suspend lah di TikTok pun. Okay. So, siapa nak tahu bentuk dia boleh dapatkan buku saya lah. Okay. Mana kita tahu? Okay, ketika present tense dengan menukarkan huruf pertama present tense tadi menjadi huruf mim yang berbaris dhammah, mesti baris dhammah atau berbaris depan. Dan huruf sebelum huruf akhir mestilah berbaris fathah. Dia untuk yang kata kerja lebih daripada 3 huruf ni dia di kaedah dia ni lah. Okey, kita tengok. Ni tak payahlah. Okey. Intasara apa tak? Ada berapa huruf ni? Ada 5. Alif, nun, ta, sa, ra. Intasara mencapai kepandangan. So ifta'ala yafta'ilu, ya intasara yantasiru. Sedang mencapai kemenangan, sedang mencapai kemenangan. Sebab suratul mudara'ati bentuk ketika present tense. Jangan kena baca ra ni, kena baca dia kata kena memanglah fi'il mudhari', tapi ra ni kena baca baris fathah nah, baris atas. Al mudara'ah. Jangan baca al mudhari'ah walaupun dia fi'il mudhari', tapi baca mudara'ah. So al-masdar mimi kata nama kerjaan huruf mim. So buku saya ni semua binding kanan ke kiri lah. Intasara yantasiru. So dia kata apa? Tukar huruf pertama jadi mim berbaris dhammah. Ya jadi mu. Mu. Lepas tu si jadi huruf sebelum akhir mestilah berbaris fathah. So ya jadi mu, si jadi sa. Muntasarun. Pencapaian kemenangan. So nak kata nasrun boleh. Nasrun minallah. Muntasarun pun boleh. So maksud dia sama lah. Apa ni Tuan Fu? Bagaimana nak bezakan masdar ghairu sulasi tu dengan isim maf'ul? So, dia macam isim maf'ul kan? So dia macam mana? Bahasa Arab ni, tuan-tuan kena faham. Tuan-tuan kena faham. Dia fleksibel. So satu perkataan dia boleh jadi banyak makna. So muntasarun ni boleh jadi orang, maksud yang dicapai kemenangan, isim maf'ul pun boleh. Dan dia boleh jadi masdar mimi. So macam mana nak beza? Kena tengok konteks ayat. Ayat tu cerita tentang apa? Tentang apa? Dia kena faham tentang konteks. Macam perkataan doraba. Doraba maksud dia pukul kan? Tapi boleh jadi juga dorabal misal, memberikan perumpamaan. Doraba tu pula ada 20 maksud. So bahasa Arab ni dia kena tengok konteks ayat. Dia tak boleh straight to the point. Tu cerita ada Tuan Fu lah. Okey, kemudian Tuan Fu faham. Ya, bahasa Arab macam tu dia fleksibel. Sebab tu bahasa Arab dia bukan macam mengaji English ke Rusia ke Ibrani, dia lain. Okay, siapa-siapa nak PDF atau PDF boleh klik Service Plus di belah kiri bawah sekali. Belah kiri belah bawah. Belah kiri belah bawah. Buku PDF pun ada. Ni Service Plus kat sini. Okay.
Tazabzaba. Boleh nampak kan? Saya buat kamera overhead ni bukan apa. Nak bagi nampak. Tazabzaba. Bergoyang. Bergoyang. So, tafa'lala yatafa'lalu. Tazabzaba yatazabzabu. Sedang bergoyang. So, macam mana? Ya jadi apa? Sebab dia lebih daripada 3 huruf. Ya jadi you. Jadi mu. You pula dah. Ya jadi mu. So, huruf sebelum akhir kan. The tak gaduh ubah sebab dia memang ada fathah dah. Tazabzaba yatazabzabu. Bergoyang. Telah bergoyang. Sedang bergoyang. So, ya akan jadi mu. Okey lah tu. Yatazabzabu akan jadi mutazabzabu. Penggoyangan. Apa ni? Puan Lia, salam. Aku salam. Aku lambat masuk. Maaf, tak apa. Lambat masuk, tak apa. Yang penting kita dah ada rakaman. TikTok tengah rakam. Okey. Nampak tak? Ya jadi mu. Ya jadi mu. So, huruf second lah. Macam si jadi so. Ni za kan. Za tak gaduh sebab dia dah fathah. Yatazabzabu mutazabzabun. Apa ni? Puan Ida Hamid ni wazan apa? Dia wazan dia tak spesifik. Sebab kalau kita tengok yang sulasi, kata kerja 3 huruf, dia guna dua ni maf'alun dengan maf'ilun. Yang maf'alun ni kebanyakan guna maf'alun. Tapi kalau kerana fi'il tu mula dengan huruf illah, macam wa'ada, warada, wazana, wasafa, dia akan guna maf'ilun lah. Selain daripada tu, kalau dia huruf illah tu tak ada kat depan, dia akan guna maf'alun. Kalau huruf illah tu ada kat depan, dia akan guna maf'ilun. Yang ghairu sulasi ni, dia kena ambil daripada fi'il mudhari', timbangan ketika present tense lah. Present tense. Dan huruf awal ya akan jadi mu, mim baris dhammah. Dan huruf sebelum akhir kena baris fathah. Tu cerita dia. Okey. Dia tak ada wazan dia. Hak ni dia kena qiyas macam tu. Dia tak ada wazan dia. Hak ni hak sulasi dia ada wazan. Hak ghairu sulasi dia tak ada wazan. Okey, kita tengok yang ni pula. Istighfar ada apa huruf naman? Istighfar meminta ampun. Kalau ghafara tu mengampun, istighfar minta ampun. Kepada tuan-tuan dan puan yang baru masuk live saya, untuk sorof ni dia ada ni ma'ani sorfiah ataupun ma'ani huruf ziyadah, maksud huruf timbangan. Contohnya af'ala tu maksud dia apa? Fa'ala maksud dia apa? Fa'ala maksud dia apa? Dia ada maksud dia. Kalau kita tambah huruf, dia akan berubah huruf. Siapa nak buku boleh order. Buku fizikal ada, PDF ada. Buku fizikal ada 4 lah, buku fizikal ada 4. Ni Nahu Surah Balaghah. Nahu Surah Balaghah dengan nota 0 lah. Ni buku fizikal. Nota 0 bahasa Arab. Kalau PDF lagi murah lah. PDF RM10 saja. Bahasa asing pada kita ada nota 0, Nahu, Sorof dan Balaghah. Sekarang Sorof. Tuan-tuan apa boleh klik Service Plus di belah kiri bawah sekali. Boleh tulis nombor phone. Belah kiri bawah sekali tu nombor phone saja. Okey, kita teruskan. Okey, kena angkat buku sebab tu saya buat. Hari pertama saya buat camera overhead, hari tu mengajar tengok ke depan kan. So ifta'ala sorry. Istaf'ala yastaf'ilu, istaghfara yastaghfiru. Sedang minta ampun. So macam saya maksud tadi, ya akan jadi mu, fi akan jadi fa sebab dia second lahan. So yastaghfiru akan jadi mustaghfarun. So sini tak ada lah, huruf tak akhir tak baca dengan dhammah. Tak baca dengan dhammatain. Tak baca dengan tanwin, tapi bila dia jadi masdar dia kena baca dengan tanwin sebab dia jadi isim lah. Ni fi'il, ni isim. So yastaghfiru akan jadi mustaghfarun, permintaan ampun. Tapi so apa beza istighfar dengan mustaghfarun? Sama aja. Sebab masdar mimi ni memiliki makna yang sama dengan masdar asli, katakan nama kerja asal. Cuma bezanya adalah ia bermula dengan huruf mim saja. So tak ada masalah apa. Tapi masdar mimi ni jaranglah digunakan. Kita tak katalah mustaghfar. Kita tak kata, kita kata istighfar kan. Macam ni juga kita jaranglah guna muntasar kan. Kita guna nasrun ataupun intisar. Macam itulah kita tak guna sangat masdar mimi ni. Habislah. Nanti kita masuk pula masdar sinai. Dia nombor 3. Lepas tu kita akan masuk masdar satu lagi, kita panggil ismul marrah. Kita panggil masdar marrah lah, dia panggil ismul marrah. Dan yang kelima, yang terakhir, kita ada ismul haidah. Dia tak baca masdar haidah, dia panggil ismul haidah. So kepada tuan-tuan dan puan yang baru join,
Mazda ni dia ada 5 jenis. 5 jenis. 5 jenis mana tu? Okey. Ni Mazda. Ni terpotong ni sebab saya foto state. Tapi kalau saya jual kat tuan-tuan dan puan, saya jual buku ni lah. Buku ni buku buat kelang elok ni, saya buat seletik ni, tak mau pergi ni. So Mazda ni dari 5, itu saya abang dah. Untuk Mazda asli saya dah buat live dan rakaman saya upload ke YouTube. Mazda asli kita habis dah. Mazda Mimi pun kita dah habis dah. InsyaAllah nanti kita akan masuk Mazda Sina'i dengan Ismul Marrah. Okey. Saya dah habis dah. So kepada tuan-tuan dan puan yang minat dengan buku saya, buku fizikal Sorof, Nota Zero, Balaghah, Nahu, ataupun bahasa-bahasa asing, ataupun versi PDF. Ni PDF, buku fizikal ada di stok, PDF pun ada. Tuan-tuan dan puan boleh pergi ke klik Service Plus, belah kiri bawah sekali ni live tuan-tuan dan puan kan. Belah kiri bawah sekali ada Service Plus, klik tulis nombor phone, nanti saya akan reply. Nanti doa saya tengah siap, nanti saya akan laminate lah doa yang kita baca. Okey. Terima kasih semua yang bagi gift, yang follow, yang share live semua. Okey. Jumpa nanti live nanti kita akan masuk Balaghah pula lah. Macam tu. Okey. Okey, saya baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa hafdzal mursalin wa ilaha mal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, gunakanlah kepada kami kefahaman para nabi, ingatan para rasul dan ilham malaikat muqarrabin dengan rahmatmu ya Allah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Insya-Allah nanti doa ni saya akan buat laminate lah bagi kita baca Arab dan baca Melayu. Okey. Terima kasih semua. Jadi saya minta izin untuk live. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 3 N